Aku terus cucuk dekat phone lama aku yang guna port USB-C. Tak perlu setting pelik, tak perlu app tambahan. Terus detect. Aku buka storage info, check capacity. Memang betul 296GB. Dari situ aku terus test situasi sebenar. Aku pilih beberapa folder dan pindahkan lebih. 1GB data dari phone ke solid state flash. Jujur cakap, aku ingatkan akan tunggu beberapa minit, tapi rupanya beberapa saat je dah siap. Lepas tu aku cuba pula pindah balik file yang sama dari solid state flash ke memory phone. Kali ni aku perasan memang sedikit perlahan berbanding tadi, sekitar 20 ke 30MB per second. Masih laju untuk kegunaan phone, cuma boleh nampak beza arah pemindahan data. Seterusnya aku ambil extension untuk cucuk USB-A ke phone lama aku. Masa mula cucuk, sistem minta aku format solid state flash sebab belum format lagi. Proses format tu pun tak lama, ambil masa sekejap sahaja. Lepas siap format, aku terus ulang ujian. Aku pindah semula file 100MB dari phone ke solid state flash, lepas tu pindah balik.